janganlah macam ni. Hancur hati I tengok you macam ni tau. Tolonglah Puan. Puan, kita makan ubat ya. Tolong. Saya nak tengok anak saya juga tiba. Kak Tipa, tolonglah saya nak tengok Aisyah, please. Puan, janganlah macam ni. Ucap banyak-banyak. Saya takut Puan meroyan nanti. Meroyan? Apa Kak Tipa cakap ni? Kak Tipa, kenapa saya nak meroyan? Anak saya hidup lagi. Kak Tipa, Aisyah ada je lagi, Kak Tipa. Kenapa semua orang tak faham perasaan saya? Aminah. I faham perasaan you. I pernah gugur 2 kali, Aminah. Saya faham. Tak, Sally tak. Sally, aku tak gugur. Anak aku tak mati, Sally. Aku tahu Aisyah ada lagi. Aisyah hidup lagi, Sally. Aku nak Aisyah. Aminah, janganlah macam ni. Okay, Stefan. Janganlah macam ni. Aminah, tolonglah. Terjerat lalu di beban pilu hatiku. Waalaikumsalam. Ya, Doktor. Sam, minta maaf lah saya terpaksa datang lambat sikit. Ada hal yang tak dapat nak dielakkan. Tak apa. Saya tunggu kat office lah ya. Baik. Kenapa aku rasa macam ada orang ikut aku? Okay, file ni bagi finance and bagi tahu orang untuk release payment contractor. Okey, baik Syed. Ada apa-apa lagi? Itu je. Okey. Thank you. Anak, Apa? buat apa kat sini? Kan sepatutnya work from home. Adam ada meeting dengan supplier kita tadi. So that's why Adam stay kerja, buat kerja sikit. Okeylah. Eloklah macam tu. So, since dah jumpa ni, Papa nak beritahu lah. Papa dengan Mama plan nak pergi London for 2 weeks. Nak finalize property kita kat sana. So, you think it's okay for us to go? It's okay, Pak. Sure. Yes, tak ada apa. Tapi Adam sendiri, are you okay? Look, son. Papa faham Adam kena hadap semua ni. Dalam situasi macam ni selalunya fokus akan pergi kepada isteri tanpa orang lain semua realise yang at the same time suami pun is actually in the same boat. So whatever it is, whatever you want to do, you kena jaga kesihatan you, okay? And you yourself have to be stable sebelum nak buat orang lain jadi kuat.